Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sedang menonton podcast Jaib on Air, dan kali ini merupakan episod yang keempat. Kan sedar tak sedar kan? 1 dah settle, 2 dah settle, 3 dah settle. Yang ketiga tu power juga, tapi jangan lupa yang keempat ni lagi power. Siapa dia? Tak nampak lagi muka. Muka Ustaz tak nampak lagi Ustaz Okay. Orang tertanya-tanya tu. Tapi Ustaz boleh je bunyi suara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar suara macam handsome. Jangan. Dengar suara. Baik, sebelum saya terus pada Ustaz, saya mohon kepada semua yang menonton untuk like, share, komen kita punya YouTube ni, supaya beri manfaat kepada orang luar sana kan. Mungkin boleh komen-komen ataupun boleh bagi cadangan. Lepas ni jemputlah panel ni pula mungkin, ataupun bagi saya nak tahu tentang ni lah dekat komen. InsyaAllah kita akan jemput panel yang tuan-tuan nak tahu apa dia yang tuan-tuan rasa terfikirlah nak tahu kan. Baik, dan pada kali ni sebelum saya sebut namanya, saya rasa dia tidak asing lagi di Jabatan Agama Islam Pahang. Sebelum saya sebut namanya, saya ke belakang sikit. Jadi saya pun nak tanya juga. Saya nak ke belakang sikit, saya nak sebut tentang dia punya pendidikan dulu. Pendidikan dia ada sarjana muda fiqh dan fatwa daripada USIM. Dia ada diploma amalan guaman syar'i. Patutlah gaya lawyer tu macam ada sikit tu. Lepas tu ke atas sikit, bukan ke atas, ke bawah Stam di Kuliah Al-Lughah Waddin. Sekolah menengahnya di SMA Pulau Tawar Jerantut, dan dia merupakan orang kelahiran Felda Lepa Utara, Bandar Jengke, Pahang. Beliau adalah penolong pegawai Hal Ehwal Islam, Unit Audit Pematuhan Bahagian Halal Jabatan Agama Islam Pahang, Al-Fadil Ustaz Muhammad Haizat bin Hamad. Assalamualaikum Ustaz lagi sekali. Waalaikumsalam. Baik, baru nampak muka Ustaz? Ada, okey. Dah boleh nampak. Apa khabar Bill? Okey. Sihat alhamdulillah. Sihat. Selalu nampak dekat apa ni? Tak nampak dengar kat radio je. Oh ya ke? Tapi hari ni jumpa pula depan Oh muka, alhamdulillah. Padahal Saya rasa radio tu menyanyi. Baik Ustaz, yang pertama terima kasih sudi datang. Okey, sama-sama. Pada kali ini, dan Ustaz duduk di bahagian halal Betul. Ustaz, bahagian halal ni dia agak panas kot. Lagi-lagi sebulan 2 ni. Ya. Dia panas sikit Ustaz. Jadi Ustaz bersedia ke? InsyaAllah. InsyaAllah Kita nak bersedia. panaskan lagi ke kita nak sejukkan? Kita nak panaskan sikit. Panas sikit. Panas sikit. Kita ada aircon, tak ada masalah. Okey. Panas kita kuat ke aircon. Baik Ustaz, sebelum saya pergi jauh lah, sebelum saya tanya soalan tu, Ustaz dah berapa lama di bahagian halal ni? Di bahagian halal lah. Okey, saya di bahagian halal ni 8 tahun 2 bulan. 8 tahun 2 bulan. Lama dah. Okay. Jadi pengalaman saya di Jaib ni posting di halal lah. Belum ada lagi pengalaman di bahagian lain lah. Okey, faham. Terus masuk terus ke halal? Ya, betul. Sampai sekarang. Kenapa Ustaz cakap gitu? Adakah Ustaz nak bertukar? Tidak. Tidak. Saya dengar rasa Tadi kan tanya berapa tahun kan. Okey. Dah berasa macam lama. Lama. 8 tahun 2 bulan. Ya. Berada di bahagian halal, unit yang sama ke bertukar-tukar? Unit yang sama. Unit audit. Pematuhan. Okey Ustaz. Unit audit ni ada berapa orang Audit saja kita ada 6 orang. 6 orang ni kita ada tim lah. Satu tim ada 2 orang. Satu auditor syariah, satu auditor teknikal. Jadi kita akan pergi berpasangan lah ke lokasi. Dia memang syarat macam tu ke? Ya, betul. Syarat untuk untuk kita audit di lapangan kena ada 2 auditor lah. Sekurang-kurangnya. Semula tadi? Seorang auditor syariah. Baik. Seorang lagi auditor teknikal. Baik, faham. Jadi ada kepakaran masing-masing lah. Ada skop tugas masing-masing kita dah bagikan lah. Mana paling sikit 2 orang lah pergi. Betul. Tapi ada masa ramai. Ada masa 8 orang kita pergi. Oi. Praktikal angkat sekali semua. Oh gitu Ada masa 8 orang pergi? Ada. Pernah. Okey, baik. Dan sebelum saya pergi jauh juga Ustaz, apa kerja bahagian audit Sebab kadang orang luar ni tak tahu ni. Bahagian audit ni, bahagian halal audit, apa kerja dia buat sebenarnya? Sebab saya nampak Ustaz macam relax. Relax Dah Google Ustaz. Saya nampak Ustaz keluar rumah. Oh, kan? iya ke? Saya nampak gulu kilir, kejap ke rauk, kejap ke lipih. Betul, Sebenarnya betul. apa benda buat tu?
Apa yang kita buat Ya. Okay, kita di unit audit ni senang cerita. 6 orang ni, kita 6 orang ni, kita cover satu Pahang. Ke Bukit Kamera kita pergi. Ke laut pun kita pergi Tioman. Seluruh ni Pahang ni kita pergi. 6 orang ni lah bagi tugas masing-masing. Ya. Jadi kerja kita ni, bila orang mohon sijil halal, dia dah settle part sistem, part dokumen, part bayaran. Jadi unit audit ni akan datang ke lapangan lah. Baik, faham. Jadi kita ni antara orang yang Awal ke apa? awal proses untuk mendapatkan sijil halal, kita akan pergilah. Bila kita lihat dari segi dokumen, kita tengok dokumen kan sekadar atas kertas kan. Baik. Tapi bila kita pergi lapangan, sebenarnya di atas kertas tu tak seindah yang kita tengok lah. Bila kita pergi lapangan tu macam-macam lah. Macam-macam benda yang ada lah. Yang kita tak sangka pun. Kadang-kadang tu ada satu permohonan tu kan. Dia mohon atas kertas, okay, kita nampak ada permohonan, ada label, ada staff semua ramai kan. Tapi bila kita pergi lokasi, Tak ada. sebenarnya kilang tu tak ada pun lagi. Jadi macam Kejap. Kilang tu tak ada. belum ada Belum lagi. diwujudkan ke? Belum wujud. Dia baru angan-angan. Dia kata okey. Bila kita sampai lokasi kata okey cik, inilah tempat yang kita cadang nak buat bangunan. Okey, kita akan buat production sini, kita akan bungkus hasil. Saya kata dah, ya Allah. Rupanya baru bayangan dia. Betul. Tapi kenapa dia mohon halal? Itulah ada setengah pihak dia tak faham. Jadi sepatutnya sebelum mohon kita baca dulu manual kan. Dan manual tu dia sebutlah kena beroperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum mohon sijil halal. Ini info pada orang ni. Maksudnya kena operasi dulu. Betul, operasi dulu 3 bulan. at least 3 bulan. Okey, lepas tu baru mohon. Baru mohon sijil halal. Oh, macam tu caranya. Jangan baru berangan terus mohon sijil halal, jangan macam tu lah. Jadi macam kes hari tu. Dia dah bayar Ustaz. Oh, dia dah bayar. Bayar pula bukan sikit, multinational. Multinational setahun 1,000. Dia buat 2 permohonan jadi 4,000 dia rugi masa tu. Itulah nasib dia 4,000. Refund balik tak? Tak boleh lah. Tak boleh refund tak? Kita tak Kira perlu habis tu. sedekah lah kat Apa murid. berlaku kawan tu? Maksud sekarang dia dah buat ke? Tak ada lagi. Permohonan pun tak ada lagi. Saya ingat 4 tahun lepas kot. Oh, lama permohonan dah ni. cerita ni. Mudah. Maksudnya selepas tu tak ada Tak ada. Maksudnya setahun selepas tu ke dia mari cari Tak balik? ada. Oh, lain macam cerita Itu Ustaz ni. satulah. Pingkisan lah. Itu antara lah kita pergi. Tapi kalau Ustaz cerita antara tu ada lagi ke Banyak antara lagi yang lah. Ustaz rasa pergi-pergi ni kenapa macam ni Ada lagi ke? Ada macam-macam lah. Contoh lah. Masa mula-mula lah saya terlibat dengan halal ni. Saya ingat tahun 2018 lah. First time saya pergi ke rumah sembelihan lah. Jadi rumah sembelihan ni sepatutnya dia ada spek yang agak ketat lah, yang mematuhi spek veteriner lah. Tapi bila saya pergi ke pusat sembelihan tu, dia bukan macam pusat sembelihan. Ustaz, dia macam pusat pembunuhan. Sebab apa? Struktur bangunan ke? Macam-macam kita tengok. Dari segi struktur bangunan, tak ada langsung kawalan keluar masuk haiwan perosak ke, ataupun tak ada pintu pun. Dia semua sekadar open tempat macam tu. Kemudian darah ni penuh ke dinding, ke ceiling, ke bawah, ke atas ni darah penuh. Jadi betul lah pembunuhan tadi. tu jadi macam pembunuhan tu. Jadi terkejut lah saya tengok mula-mula. Itu antara pengalaman lah saya Kalau macam tu macam mana proses dia? Proses dia maksudnya abang cuci lalu, abang buat lalu, gitu ke? Kau kena betul lah, kita kena, masa kita datang audit tu, masa tu lah kita bagi tahu dia apa yang perlu dia buat lah. Penambahbaikan yang perlu dia buat lah. Selagi dia tak settle kan penambahbaikan tu, kita akan hold lah sampai dia settle, ataupun sampai tempoh dia tak boleh buat dah, kita akan show untuk gagal lah permohonan tu. Oh gitu. Okey, baik Ustaz. Sebab permulaan tadi soalannya adalah kita nak bagi tahu pada orang luar. Audit ni buat benda kan? Okey. Mana Ustaz khabar tadi? Orang tu mohon. Yeah. Okey, saya nak belakang sikit Ustaz, boleh? Okey, Boleh boleh, belakang boleh, sikit. Orang tu dia dah ada produk ataupun dah ada kedai contoh selama 3 bulan. Lepas tu dia kata aku kena ada halal ni. Dia pun mohon. Bila dia mohon akan ada unit sijil, betul? Betul. Bila dia key in sistem apa semua tu, unit sijil akan uruskan bahagian tu. Betul. Bila dapat ke unit Ustaz, unit audit, unit audit akan pergi. Betul. Itu prosesnya kan? Betul. Okey, baik. Jadi kalau cerita Ustaz duduk 8 tahun lebih itu,
memang banyak sangatlah pengalaman Ustaz Adalah sikit-sikit. sikit. Banyaklah tu. Dan saya pun tak menyangkakan tentang, saya ni mewakili orang luar ni saya. Saya mewakili orang luar ni. Saya pun tak menyangkakan 6 orang je ada. 6 orang. Saya fikirkan ramai. Sebab sekarang ni cerita ni satu Pahang kan. Betul. Faham. Kenapa dia tak buat daerah? Maksud saya kalau permohonan di Cameron, kita ada pejabat agama kan? Betul. Kenapa benda tu? Ada jawapan tak kat situ? Di daerah dia juga membantu sebenarnya. Tapi di daerah pun seorang je. Daerah seorang? Seorang. Itu pun dia akan bantulah. Walaupun kita pergi jauh kan, kita dah 2. Jadi kita still juga bawa untuk daerah ni bantu kita lah. Kadang-kadang tempat kita tak tahu, curug mana kan dia tahu. Jadi kita terpaksa minta bantuan dia lah. Tu antara kebaikan dia di daerah ni, dia akan bantulah kita. Contoh kalau kita pergi hotel hotel menu bukan sikit-sikit kan. Kadang sampai menu saja sampai 3,000. Ustaz. Menu sampai 3,000. Menu 3,000? Jadi kalau kita duduk 2 orang, semak 3,000 menu, tahulah berpinar mata. Kenapa sampai 3,000? Maksudnya diorang ni buat ke 3,000 tu ke saja mohon je? Dia memang dia ada macam season lah. Contohnya macam perayaan Hari Cina, okey menu ni. Kalau mari hari raya kan menu ni. Faham. Dia Jadi dia betul-betul seasonal lah. mohon je lah siap-siap. Gitu Dia betul, dia mohon siap-siap. Sebab tempoh sejalan ni 2 tahun tempoh dia. Faham. Kalau dia mohon 100 je, kan minggu depan kan tiba ada menu baru pula. Dah kena mohon lain pula, penambah menu kena bayar lain pula. Faham. Jadi dia collect semua menu, tanya semua staff chef semua nak buat apa kan, masuk ke dalam. Jadi dia collect semua jadi 3,000 tu. Jadi pasalah kita panggil daerah-daerah ni membantu bantu je. Tapi 3,000 menu tu saya baru tahu ni Ustaz. Tahu. Saya baru kena minggu lepas. 2 minggu lepas kena 3,000. Lamalah saya menghadap benda tu. Mana kalau pergi pagi tu petang juga tengah hari juga sudah Perjalanan lagi. Begitulah. Banyak pahala Sehari Ustaz. kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Makbul lah doa. Amin. Baik Ustaz, baik. Saya sebenarnya ialah kita nak memahamkan orang luar kan. Bahagian audit ni dia sedang buat apa. Macam saya sebut tadi lah, bila kita sampai udah ada 3,000 menu, kita kena check satu-satu betul? Betul. Menu ramuan. Satu menu, ramuan ni banyak bukan satu je gitu kan. Pula. Maksudnya saya bagi contoh Ustaz, menu apa nama dia? Menu nasi ayam contoh. Okey. Maka dalam nasi ayam tu ada ramuan dia, betul kan? Betul. Dia masuk apa. Betul. Itu saya check satu-satu tu. Betul, satu persatu. Berasnya apa, gulanya apa, garamnya apa, ketumbarnya apa kan. Sopnya dia pakai apa, ayam sejah halal ada tidak, ayam tu kicapnya, sosnya. Macam-macam lah Ustaz. Tu lah yang saya tahu kalau Faham. ayam nak buat nasi ayam kan. Ya kot saya tak tahu. Saya yang tanya. Alianya, sambalnya macam-macam lah. Daripada semulah, mak nenek semua ramuan kena ada dalam tu lah. Maksudnya satu ada ramuan. 2 ada ramuan. Ya Ustaz. Ustaz ambil 3,000 tu betul lah petang. Betul. Subhanallah. Baik. Cabaran lah. Cabaran. Ustaz cakap pasal cabaran, saya nak masuk tu lah Ustaz. Cabaran tu Cabaran. Yelah, cabaran ni mungkin Ustaz yang duduk dah 8 tahun 2 bulan ni. Ustaz boleh kategorilah, ini cabaran paling power lah rasa sepanjang tahun kan. Mungkin ada cabaran yang biasa sikit, dan mungkin ada cabaran yang ni normal ni. Saya bagi top 3 lah kat Ustaz. Top 3 ya? 1, 2, 3. Tapi Ustaz mula 3 dulu. 3 lah. 3. Apakah cabaran yang nombor 3? Yang Ustaz rasa macam sepanjang 8 tahun ni, ini boleh kategori nombor 3 ni. Okey. Cabaran. Dia cabaran ni benda susah lah kan? Betul. Ke benda yang senang? Benda senang bukan cabaran, tu soal nak. Okey. Susah sangat memang ada banyak cabaran lah kalau nak audit ni. Dari segi mental dan juga fizikal lah. Sebelum kita pergi tu, kadang-kadang kita tengok dalam sistem. Okey, Mona ni macam cantik je. Okey, macam senang kan. Okay. Ustaz study dulu sebelum pergi? Study dulu. Okey. Tapi dalam hati kita bila senang, permohonan kita akan suci hati lah. Senang. Kita akan tak payah nak push sangat lah. Tapi bila kita sampai kat lokasi, sebenarnya dia tak sama. Kadang-kadang kita niat baik tu, nak mudahkan orang, tak dia jadi susah. Macam-macam benda jadi. Dia macam-macam benda jadi. Antara pengalaman yang dululah masa mula saya audit ni,
saya ingat kan jadi auditor ni dia kena garang. Okey. Saya ingat tu lah. Mana mula-mula jadi garang? Jadi garang. Guna suara garang Mana begitu? Saya mungkinlah suara tak garang, muka saya boleh buat lampu garang. Saya tak senyum lah. Tak senyum lah. Mula-mula saya ingat macam tu. Dia macam kalau auditor kan, orang kita pergi tempat orang, kita kena buat macam kita ada kuasa kan. First time saya ingat macam tu lah. Jadi saya buatlah muka garang tu, Ustaz. Saya tak senyum, saya tanya pun sepatah dua je. Orang tu takut tak? Jadi orang tu dia tak selesa lah. Bila dia tak selesa, dia akan jadi susah lah, macam dia akan bagi contoh lah, itu macam faktor nak muzik dia susah. Terlalu serius. Saya ingat macam tu dulu. Bila saya balik pejabat, saya minta pandangan bos saya lah, kata punya dia bagi tahu jangan macam tu. Janganlah garang Jangan garang. Jadi industri takut. Rupanya industri ni dia kena pujuk, Ustaz. Jadi kita kena layan, kita kena ramah. Okey, faham. Kita kena bersembang-sembang. Jadi bila kita senang macam tu, jadi permohonan tu jadi kita nak buat kerja senang, kita nak tanya boleh jawab dengan ikhlas lah, dengan jujur. Lepas tu ada yang sampai kita dah balik pejabat ni, kita tanya bos, siapa ni datang pejabat, datang audit ni, budak ni siapa ni, dia kata tanya. Dia telefon? Telefon, kata tak puas hati lah, kata kita datang dalam keadaan macam gagang macam tu lah. Sebenarnya dia macam penyamaran, Ustaz. Kalau kita pergi tangkap orang nak operasi pun, dia akan ada penyamaran. Seorang buat ramah, seorang buat garang kan, seorang buat pelan rasa. Saya ingat macam tu lah kan. Maksudnya fikir dulu macam kita dah create masing-masing lah. Betul. Awak jadi garang, aku ni okey gitu. Sebab kalau kita baik ramah semua, dia jadi macam tak formal tu. Sembang lebih banyak, kita nak tanya pun tak sedap kan. Cuma tu skill lah. Bila dah tahu, ada masa kita kena tegas, ada masa kita kena santai-santai. Baik. Setelah 8 tahun, kereta apa Ustaz bawa sekarang ni? Sekarang ni? Kata garang tak ada lah. Kan ada lagi? Ada lagi? Tak ada dah rasa garang. Ya, audit tu orang rasa selesa lah kot. Kot lah, saya tak rasa. Tak tahu. Anda pergi kat orang tu lebih pada sembang. Ya betul. Itu yang ketiga, Ustaz. Yang tu ketiga? Yang ketiga. Ada dua lagi? Dua lagi. Nak cerita terus ke? Nak sambung terus ke? Sama terus. Tu satu. Yang ketiga. Lepas tu yang kedua, pengalaman cabaran saya suka tempat lah, saya sebut lah Genting. Saya suka pergi Genting lah. Genting ni sudah bukan saya suka Genting. mesti sebut ingat benda tak elok kan. Genting jadi Ustaz Genting. Genting orang kasino. Ada macam-macam pub lah, alkohol sana sini, kedai bak kutih sana sini, macam-macam kan. Dan benda ni, bila Genting ni dia bukan ada benda tu saja. Dia ada juga satu jawatan kuasa halal lah. Dia orang memang sangat komit lah, Ustaz. Jadi cabaran dia, bila kita pergi ke tempat dia orang ni, kita audit, dia ada medan selera lah di Sky Avenue tu. Jadi medan selera ni di Genting ni tak ada orang Melayu, adalah seorang dua kan. Tak ramai pelancong kan. Tapi ramainya orang Arab, orang Cina. Faham. Memang hari-hari ramai orang. Memang orang kata tempat tu kalau cuti sekolah ke tak cuti sekolah memang penuh sama orang. Jadi bila kita pergi audit tempat dia, dia akan turun satu jawatan kuasa tu. Kadang berbelah orang. Kita dua orang, Ustaz. Dan datang berkumul kat kita ni, dia punya GM, dia punya chef, head chef, sous chef, dia punya kerani, macam-macam. Jadi takut pula. Kita pula rasa macam kecil. Dia orang lagi ramai ni. Tapi satu sudut benda tu bagus kan. Semua benda tu sampai pada pentadbiran lah. Tapi satu sudut dia akan ganggu sikit lah tugas kita kan. Okey, dah Ustaz cakap macam tu. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya adakah kalau Ustaz datang satu tempat untuk audit, saya perlukan owner je. Contohlah, ke Ustaz rasa macam mana? Sebenarnya kadang-kadang ikut situasi jugalah. Kadang-kadang kita perlukan owner. Kadang owner tu tahu semua. Ada juga owner yang tak tahu, dia cuma dia manage je kan. Jadi ikut situasi lah, Ustaz. Kadang kita perlukan orang operasi. Faham. Kadang kita perlukan
pekerja bawahan. Sebab dia tak pandai menipu. Gitulah. Oh, Situasi kat situasi. Masya-Allah. Tu nombor 2 tu. Nombor dua. Saya ingat nombor 2 genting. Nombor 1 tak? Nombor satu Ha. Nombor satu Cabaran. cabaran nombor satu. Saya ingat dia daripada ugutan lah contoh ugutan dan juga berkait dengan rasuah lah. Itu. Ada Ustaz? Ada. Ada Sorry satu- Ustaz, sorry. Mencelah sikit. Ah, Pengalaman Ustaz sendiri ke? ya betul saya sendiri. Okey. Tapi benda ni saya tak bawa lah ke SPRM kan. Tahu pengalaman Boleh jadi cerita pengalaman. ni cerita Boleh. Tapi saya tak sebut lah nama syarikat Ya, kan. boleh. Cuma nak share lah jangan bagi auditor sebarang hadiah ke. Oh, itu dipanggil rasuah. Boleh jadi Sedekah rasuah. tak boleh Ustaz? Sedekah ni lain kali lah. Jangan masa audit tu nak bagi lain kali lah. Walaupun benda tu kecil. Ya. Tambah-tambah lagi duit Ustaz. Bila kita pergi audit ni, yalah kita nak buat kerja kita kan. Bila kita dah check semak dokumen semua, check bangunan semua, dia akan ada penambahbaikan lah. Orang kena, syarikat tu kena buat laporan penambahbaikan. Kita keluarkan NCR. Sana cerita getah merah. Ya, getah getah merah. Ya, Ustaz faham getah merah ni kena jawab lah. Betul. Macam saman lah. Okey. Kena jawab. Jadi bila dia kena jawab ni, dia rasa dia buat kesalahan besar lah. Oh. Sebenarnya itu satu prosedur kan. Dia jawab, kita tengok jawapan dia. Kalau menepati kita punya prosedur dan mematuhi, kita akan show lulus. Kalau selagi tak settle, dia kena siapkan lah. Faham. Kalau dia tak mampu, dia boleh tarik diri daripada masa jalan lah. Mohon permohonan dibatalkan dan sebagainya lah. Faham. Tapi jangan sampai bagi duit. Saya Dia bagi duit ke Ustaz? bagi duit. Bukan dia bagi kat tangan. Kat tangan kita dah tolak awal kan. Okey. Oh ni? Ini kita dah bagi NCR, kita dah tutup pintu. Premis dia follow belakang kan. Follow belakang. Follow maksudnya kereta ke? Ke kereta. Dia follow kereta gitu? Follow kereta. Bukan kereta dia nak kereta, kita jalan nak ke kereta kan. Dia follow belakang Ustaz? Dia follow belakang. Saya ingat kan dia nak salam, nak hantar, nak balik lah kan. Style ni lah. Drama ni Ustaz. Drama. Jadi bila kita masuk kereta depan, dia buka pintu belakang, dia letak sampul. Itu dia. Bila dia letak sampul, saya toleh belakang sampul. Apa ni saya tanya kan? Kata ambil lah, kata ni duit belanja kopi. Allah, lagilah kita. So saya turun kan, saya ambil benda tu. Jangan buat macam ni. Kita tak terima apa-apa sebarang. You nak bagi duit ke, nak bagi hadiah, kita tak terima lah kan. Jadi benda tu, Apa respon dia? dia macam okey lah. Dia macam dia terima lah apa kita cakap kan. Tidaklah dia tergamam. Dia kata okey kita tak bagilah. Oh, berapa nilai tak? Saya tak tahu, saya tak buka lah sampul tu. Berasa-rasa. Rasa-rasa tau. Adalah. Rasa Ada. 1000 juga ke tak? Tak sampai 1000 lah. Tak tebal mana lah. Tapi benda tu dalam sampul, ada 2 sampul lah. Tapi kita pegang tu tahu lah, benda tu duit lah. Mana tak bagi Ustaz? Bagi ke dia? Tarik sikit tak boleh? Oh, ada gitu Ustaz? Ada. Pengalaman tu, saya yelah dengar Ustaz cerita ni teruja sebenarnya. Pengalaman tu kerap berlaku ke sekali tu je lah? Itu duit tu sekali lah. Okey. Tapi ada lagi bukan duit? Yang bukan duit, ugutan lah. Dari ugutan tu macam-macam lah, saya terima lah. Minta batal ke NCR, nak telefon orang atas, kerabat dan sebagainya tu. Buat kita takut lah sebenarnya. Tapi kita akan beritahu bos kita lah. Biasanya bos akan suruh kita tenang je lah. Tu biasalah tu. Ada macam tu Ada Ustaz. Maksudnya apa? Yelah mungkin dari sudut saya fikir sekarang mungkin dia fikir bila aku cross tu aku pergi kat orang berkuasa, awak siapa? Macam tu dia fikir macam tu kan? Awak siapa bagi aku NCR, aku bagi tahun ni. Macam tu berlaku Boleh jadilah. Itu kerap ke tak? Kekerapan? Tidaklah kerap. Dia ada tempat-tempat dia lah. Kita dah tahu dah. Okey, tempat ni, kawasan ni kita dah tahu dah. Permohonan ni, okey, dia akan ada satu benda yang kita kena hadapi lah. Cabaran fizikal dan juga mental tadi lah. Fizikal kita kena kuat juga lah. Faham. Mental. Kadang psycho depan-depan je kan.
Psycho depan maksudnya dari sudut percakapan. Ya betul. Masa kita audit tu dia akan psycho kita lah, kata okay, saya kenal ini orang ni, orang itu, orang ni. Dia nak bagi tahu dia orang besar. Betul. Itu lah. Peribadi Ustaz. Masuk peribadi tu, Ustaz pernah terima serangan peribadi tak? Maksud saya, ada tak orang cakap, aku kenal awak, anak awak tau. Contoh kan. Kan? Mana kita tahu Saya sebab saya tak tahu, saya tanya Ustaz. Ataupun awak jangan macam-macam. Saya tahu je rumah awak tu kat mana. Pernah tak? Ke serangan peribadi tu tak pernah? Kalau tak ada. Untuk itu tak ada lah. Tak pernah sampai ke situ Tak ada sampai situ lah. Dan Ustaz ada perasaan takut tak? Maksud saya, katakanlah Ustaz pernah melalui beberapa, saya tak pasti berapa kali kan. Tapi katakanlah Ustaz tahu dah tempat ni macam ni, tempat ni macam ni kan. Ustaz ada perasaan takut dah nak pergi, aku pergi ni pakai topi dengan spek mata lah. Kurang-kurangnya aku balik nanti orang tak kenal. Apa yang ada terfikir macam tu tak? Tidak sampai macam tu lah. Dia tu lah macam apa ni, macam takut sangat kot. Ustaz tak sampai macam tu lah. Mana walaupun berlaku apa yang sebut tadi, Ustaz relax je. Tak ada apa. Kadang-kadang orang tak kenal pun kita, Ustaz. Kita kenal pemohon ni, tapi dia tak kenal kita. Sebab saya tak pasti kenapa. Kalau saya lah, orang jarang kenal. Oh gitu? Orang tak kenal saya. Dia akan kenal sama ada klik saya ke ataupun bos saya ke masa audit tu lah. Jadi bila orang tak kenal lagi selamat lah. Macam tu Ada juga pemohon yang dekat rumah saya. Pemohon saja halal tapi duduk dekat rumah saya. Saya kenal dia. Tapi dia tak kenal. Tapi dia tak kenal saya. Mungkin saya ada penyamaran kot. Masa kerja lain, kat rumah mungkin selekeh sikit kot, dia orang tak perasan. Masa tak payah pakai apa-apa dah menyambar. Baik, penyamaran lah tu. Saya tanya gitu bukan apa sebab saya rasa ialah kalau macam bahagian buat kuasa contoh bahagian buat kuasa contoh, tak kisahlah ada surah halal ke ataupun buat kuasa agama jaib ni kan, kadang-kadang kita ni takut juga di sesuatu tempat kan. Sebab saya pernah bukan melalui, tapi saya pernah tahu ada yang macam saya sebut tadi, dia nak pergi buat rush ataupun nak buat serbuan satu tempat tu, dia pakai topi, dia pakai kurang-kurangnya bila orang jumpa kat luar, orang tak tahu pun tu dia. Faham. Kan? Sebab tu saya tanya Ustaz ada perasaan timbul sampai macam tu? Tapi Ustaz tak ada Tak adalah nak menghala ke situ. Tak ada. Sebab kita auditor ni, peringkat audit ni bukannya kita untuk tarik seje, untuk gantung seje tak. Kita macam lebih kepada mengajar pemohon ni supaya mematuhi prosedur. Kalau dia benda ada yang kurang, jadi kita nasihatkan suruh buat. Jadi kita tidaklah bermusuh dengan pemohon ni. Faham. Dia tidaklah sampai kita kena menyamar. Sebab kita datang pun kita bagi tahu, kita tidak datang mengejut. Macam masuk rumah orang tu, kita bagi salam lah, bersalam, berhemah lah. Dia ada yang sambut baik, kita terimalah. Kebanyakannya sambut baik lah. Faham. Sebab dia mohon ni. Dia nak. Maksudnya kalau cerita tarik ni bukan Ustaz punya unit lah. Bukan. Tu unit apa tu? Unit pemantauan dan penguatkuasaan. Dia menarik Dia kerja menarik lah. Kalau bab penyamaran tu mungkin lebih kepada dia orang lah. Faham. Okey baik Ustaz. Saya true pada, saya suka ambil ujung tadi tentang gantung apa semua tu. Dekat Kuantan jadi isu Ustaz. Kuantan di Pahang lah cerita Saya nak masuk sikit boleh Ustaz? Kita tidaklah nak menghuraikan sampai ke situ sangat. Cuma saya nak tahu atas dasar je. Bila satu syarikat, saya ulang balik ke belakang, saya takut orang menonton ada yang tak faham. Daripada dia memohon, unit CJ yang uruskan dokumen dia, lepas tu unit audit pergi. Katakanlah dia tak menepati, Ustaz bagi tahu dia akan baiki semula, betul? Betul. Kalau menepati settle, dia akan diberikan CJ lah. CJ halal lah. Show ke panel untuk kelulusan. Baik, panel akan ada meeting. Betul. Kalau lulus dia akan dapat lah. Betul. Dan bila dia dapat, dia akan pakai CJ halal tu. Berapa tahun tadi saya sebut? Ikut permohonan lah. Ikut skim. Ada yang 2 tahun, ada setahun, ada 3 tahun lah. Oh macam tu? 1, 2, 3? Ya, betul. Okey. Dan selepas itu, unit pemantauan akan pergi. Betul Sepanjang dia tadilah 2 tahun ke, setahun ke, unit pemantauan akan pergi. Betul. Nak mengesahkan dia ni ikut tak, follow tak kita punya SOP apa semua kan. Dan berlakulah, kalau dia follow, alhamdulillah okey. Kalau dia tak follow, mungkin NCR. Kalau dia teruk sangat, mungkin saya sebut gantung tadi. Bila gantung, dia akan jadi satu isu
pada masyarakat tu kat luar tu. Betul. Apa pandangan Ustaz, sebab minta maaf saya mewakili orang yang duduk kat luar ni. Bila benda tu diwar-warkan dan benda tu jadi macam isu besar tau. Orang cakap, awak, orang tak salah ke, yelah mungkin sebahagian ada salahkan dijahit juga, tapi ada orang salahkan syarikat tu. Awak ni, aku makan kat sini dah lama dah, rupanya tak halal rupanya, aku hajar lah kan. Orang makin hamun dia tau. Ya. Lepas tu ada pula yang awak ni lepas ni kena boycott, yang harap aku pergi. Ya. Saya nak tanya Ustaz pandangan Ustaz lah, Pandangan. ataupun apa Ustaz boleh pesan lah kepada orang luar tu. Dan yalah, dari sudut sijil ni digantung, tak semestinya dia ada, kalau sebut bahasa kasar, tak semestinya dia ada babi kat situ kan. Betul. Tak semestinya dia ada arak minum ataupun dimasukkan dalam makanan baru kita gantung. Tapi pandangan orang luar ni bila digantung seolah-olah macam tu kan. Ada nak khabar sikit ke? Ataupun nak cerita sikit tu? Okay. Orang sanggup beratur sampai 2-3 jam berpanas berhujan untuk dapatkan makanan yang viral lah. Betul. Betul. Tapi dia tak nak luangkan masa 2 minit buka portal halal, semak kedai yang dia nak beli ni ada halal ataupun tidak. Itu sekarang ni. Faham. Jadi masyarakat pun dia dah macam takut ketinggalan lah. Sekarang ni macam itu FOMO fear of ketinggalan kan. Dia takut ketinggalan. Kalau orang suruh makan benda ni dia tak tahu kan. Dia takut ketinggalan lah. Lepas tu pula influencer macam-macam kan. Dia tayang kedai ni makan sedap dengan apa ni, contohnya ada roti cheese lele, tebal-tebal daging kan, dengan juicy semua kan. Tu semua gambaran visual yang buat orang rasa nak kan. Sedap ni kan. Why nak kita cuba kan. Benda baru, benda yang viral, benda terkini, makanan orang sekarang kan, Gen Z macam-macam kan. Ustaz terlibat ke tu? Orang beratur Ustaz ada tu? Saya takut hujung tu ada tu. Okey terus tak? Jadi itulah jadi orang lebih kepada benda tu lah. Ini tengok TikTok kan, macam-macam. Jadi bila berlaku, kita keluarkan syarikat sekian-kian, sijil halal digantung, sijil halal ditarik. Jadi orang akan terkejut kan. Dia memang makan kat sini hari-hari kan. Faham. Tiba-tiba sijil halal kena gantung, kena tarik kan. Jadi dia terkejut lah. Ada setengah pihak dia kata, benda ni bagus. Informasi pada pengguna bahawa kedai ni dah tak boleh makan. Tapi ada satu sudut orang cakap, kenapa pula kedai ni kan kedai orang Islam. Kenapa pula kita tak boleh makan, dia kan orang Islam. Itu antara pandangan-pandangan kalau kita tengok komen macam-macam lah. Ada yang dah makan benda ni daripada kecil sampai ketua makan benda ni, tak tahu sebenarnya dalam proses tu ada pencemaran silang dan sebagainya lah. Jadi macam-macam lah. Kalau tengok Pahang ni update sijil halal digantung, sijil halal ditarik tu, ambil peringatan lah. Mesti ada isu. Walaupun dia tidak berkaitan dengan isu najis mughalazah, isu alkohol, dia ada isu kebersihan. Betul. Itu kat situ ada halalan thayyibah. Betul. Kebersihan ni macam-macam kita tengok dari sudut pekerja, kawalan makhluk perosak, macam-macam lagi kita tengok aspek kebersihan keseluruhan premis. Bukan sekadar tempat proses saja, keseluruhan kawasan premis lah kita akan tengok. Jadi tengok lah bila kita update tu ada sesuatu lah maksudnya. Jadi tinggalkan lah kalau kena gantung, kena tarik tu kan, tinggalkan lah. Jadi saya nak pesan tu, yang tadi tu semak lah. Kalau sebelum beratur panjang tu, semak dulu ada tak halal kan. Jangan tengok orang ramai, orang pakai kopiah pergi beratur, yang pakai tudung pergi makan. Saya sebut kopiah tadi. Bukan saya tak nampak songkok, bukan saya. Kalau tak begitu bagus lah. Mana semak dulu lah. Semak dulu portal Maiz halal. Okey, semula. Orang nak jelaskan, semak tu di mana? Portal halal Malaysia. Portal halal Malaysia. Betul. Dia ada apa, ada app ke ataupun website dia ke apa? Kalau mudah pergi ke website lah. Type je Portal Halal Malaysia. Kita type nama restoran ke, nama syarikat ke. Kita tengok pada signboard dia akan ada nama syarikat. Dia akan tulis dimiliki oleh siapa kan. Dia type nama tu. Bila tak keluar dalam portal tu, memang tak dia tak ada sijil halal lah. Macam tu. Mudah je checknya. Tu je.
portal apa tu? halal Malaysia. Mana terus dia ada untuk search cari kan. Betul. Tarik je nama syarikat, kalau ada keluarlah. Betul. Baik. Sebab bila cerita bab halal ni Ustaz, ragu-ragu orang ni banyak. Bukan orang lah, betul lah dia mencari yang halal tu kan. Kadang dia pergi tempat macam tu lah, sama ada viral ataupun tempat tu yang agak standard sikit kan. Betul. Ataupun franchise. Yeah. Jadi dia nak tahu, aku ni boleh makan tak kat sini. Jadi sebenarnya dia boleh semak semua benda Betul. dalam tu. Okey, saya dah petik tentang franchise tadi. Soalan saya, sebab ni kak juga orang tanya, kalau satu brand franchise yang ada halal, dia punya HQ-nya dekat Kuala Lumpur, tapi kat Kuantan ada pula brand dia tu, soalan saya, sama ke tak sama? Maksud saya, adakah dia cek-cek, oh dah ada halal kat KL, masuk je lah sini kat Kuantan, okey ke? Macam tu macam mana? Franchise Okey, sebenarnya dia sejak halal ni dia by premise. Dia bukan by brand. Oh, faham. Bukan by jenama, bukan by owner. Kadang-kadang owner pun ada banyak owner kan, ataupun satu owner ada banyak syarikat di tempat-tempat. Jadi contoh kita ambil brand yang famous lah, KFC contoh Domino, pizza dan sebagainya. Dia orang ni memang ada di setiap bandar-bandar ni, memang ada kan. Betul, di Pahang, di Pekan di sini pun ada banyak jadi dia sebenarnya permohonan tu by premise. Jadi di Pekan ni dia mohon lain, mohon di Pekan saja. Asing Asing di Kuantan, Kuantan saja. Pekan pun dekat, contoh Pekan kat mana, dekat Serambi satu kan, KFC lah kan, ataupun dekat satu dekat Pekan, tinggal satu. Saya tak tahu lah pula. Jadi Kuantan banyak kan. Saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi setiap satu permohonan tu satu premis. Bukan satu ni untuk mewakili semua. Tidak. Maksudnya kalau Pekan ada tiga lah permohonan. Betul. Maksudnya kalau saya cerita tentang portal halal tadi, dia tekan, dia akan keluar premis alamat. Dan ada alamat situ. Ada alamat. Oh, faham. Ada alamat lengkap semua. Jadi tak ada isu lah kata tak tahu halal ke tidak. Kita dah sediakan kan. Jakim dah sediakan portal halal tu. Jadi boleh semak lah. Baik. Maksudnya semudah ABC je lah sebenarnya. Betul. Kalau kita nak tahu satu. Okey. Itu saya cerita tentang premis. Macam mana pula dengan produk? Sebagai contoh, okey. Kita masuklah satu pasar raya. Saya nak beli barang ni. Saya tengok. Saya pun ambil satu brand. Ataupun satu produk. Macam mana pula? Saya sudah nak check tu. Malaysia ke luar negara? Mana-mana. Ataupun Ustaz boleh sebut dua-dua. Okey. Kalau produk luar macam mana? Kalau produk Malaysia macam mana? Okey. Sekarang ni portal kita tu memang cover untuk Malaysia punya produk sajalah. Portal halal tadi cover untuk Malaysia saja. Jadi kita type nama syarikat dia lah. Nama syarikat ataupun nama brand. Kita boleh semak lah. Tengok pada label, semak portal halal Malaysia, dia akan keluar lah. Ada halal ataupun tidak. Kadang-kadang pada label langsung tak ada logo halal. Kadang-kadang ada logo halal tapi dia logo halal palsu. Ada macam tu. Ada juga memalsukan, ada juga ataupun sejak halal dia dah expired pada label ada lagi. Macam-macam keadaan lah. Jadi nak pastikan benda tu sah, kita semak portal halal Malaysia. Itu kalau dalam Malaysia lah. Baik. Kalau produk luar negara, kita jangan semak kat portal Malaysia. Tak ada. Jadi? Kita ada portal lain. Portal tu portal luar negara lah. Jadi contohnya macam Thailand. Thailand dia ada badan persijilan halal Thailand, SICOT. Jadi dia ada develop satu apa ni, portal lah. Jadi pergi ke SICOT tu, halal SICOT dia akan keluar macam verify halal Malaysia juga. Kita type nama syarikat, nama brand dia akan keluar. Sejak halal, bila expired, bila brand apa je nama sama Thailand dan juga Indonesia. BPJPH, Badan Persijilan Halal Indonesia lah. Sama juga kita type nama syarikat, nama brand, dia akan keluar lah. Itu antara contoh lah yang badan luar negara kita boleh semak juga. Yang memang banyak pun dalam pasaran sekarang ni. Faham. Maksudnya berdasarkan negara. Betul, berdasarkan negara. Negara apa keluarkan, di situlah kita cari maklumat ni. Betul. Faham. Sebab sekarang ni bila cerita tentang tadi, orang masuk pasar raya bersepah tau produk. Kan? Kiri kanan dia boleh ambil. Cuma cara mengakses halal macam tu lah. Kalau produk tu KKN ni, maka portal halal Malaysia lah. Betul. Kalau Thailand macam tadi okey, baik. Selain daripada premis, selain daripada sebab Ustaz pergi audit kan, Ustaz pergi ada audit premis,
Untuk produk Ustaz pergi audit juga kan? Betul. Okey, ada tak selain daripada tu? Maksud saya, ada tak orang mohon sedia halal tapi bukan produk makanan? Ada. Ada, contoh? Okey, skim persedia halal ni dia ada 9. Okey. Okey, bila 9 ni ada produk makanan, ada kosmetik, ada pharmaceutical, ada OEM, ada barang gunaan, ada medical device, ada 9 lah. Jadi antara benda yang bukan makanan lah kita pergi biasa sebut halal ni makannya kan. Itulah. Nak Tidak tahu sebenarnya juga. dia ada barang gunaan, skim barang gunaan. Apa barang gunaan ni, dia ada satu benda yang kita bukan consume, kita bukan makan. Okey. Jadi kita gunakan semasa dalam penghasilan produk tu sendiri, produk halal contoh Penghasilan makanan ke tak? Bukan. Oh bukan. Okey, baik. Dia Okey. macam alat bantuan pemprosesan. Okey, baik. Sebagai contoh UMP Gambang ada buat satu company MNR namanya, dia buat minyak grease. Okey. Minyak grease kereta tu? Ya, minyak grease untuk industri lah. Okey. Oh, industri, okey. Tapi minyak grease ni dia mohon sedia halal. Sebelum ni tak ada lagi minyak grease di Malaysia ni, ada sedia halal tapi UMP dah buat satu produk lah. Jadi minyak grease ni bukannya untuk dimakan. Betul. Dia akan Jangan letak makan jangan makan. Walaupun dia halal, ada logo halal tapi jangan makan lah. Dia sebagai alat bantu proses untuk diletak dalam contoh macam industri bungkus minyak masak ke, buat sambal hitam senang cerita sambal hitam lah. Sebab sambal hitam ni dia punya kuali ni di bawah, motornya di atas. Baik. Bila motor tu bergerak kan, jadi panas motor tu, kalau pakai minyak grease yang industri yang tak ada sedia halal ni, yang daripada petroleum, minyak grease tu akan cair dan masuk dalam sambal hitam tadi. Oh gitu. Kat situ berlaku cross contamination. Jadi MNR nampak ni satu peluang lah. Dia buat satu produk minyak grease juga, tapi sumbernya ada food grade makanan. Okey. Sumbernya tumbuhan. Jadi benda tu selamat lah untuk pengguna. Oh, faham. Tidaklah ada apa ni pencaburan dengan bahan petroleum tadi. Maksudnya kalau beli minyak grease tadi ada halal lah kat situ? Ada halal. Ada logo halal. Power lah. Contoh macam sabun. Sabun pun ada halal juga. Contoh macam banyak benda lah Ustaz. Macam berus ni terlibat tak? Untuk berus belum ada lagi di Pahang lah permohonan untuk berus. Tapi pembuatan berus ada macam silikon kan. Ada company yang mohon mohon produk barang gunaan penghasilan bahan untuk menghasilkan silikon, intermediate produk lah. Okey. Sebelum dia jadi silikon tu dia akan buat intermediate cecair sebagainya untuk jadikan silikon tu sendiri. Ataupun tawas Tawas apa? Tawas tu satu benda yang letak dalam air keruh kan. Contoh macam pengusaha air Pahang ni dia buat ada tangki kan. Tangki tu sebelum ambil daripada sungai, air hujan dan sebagainya masuk dalam tangki, air tu kotor kan. Keruh sebagainya. Jadi tawas ni berfungsi untuk menjernihkan air tu tadi lah. Jadi dia pakai benda yang ada sedia halal. Klorin ke bukan? Dia bukan klorin. Klorin dia tawas. Oh, klorin lain, tawas lain lain. Oh, Dia faham. menjernihkan air tu lah. Jadi bila dia masuk dalam tu, yelah orang gunakan sumber air tu kan? Kita tengok air kita buka baik, kita tahu-tahu jernih je kan. Sebenarnya proses dia tu ada. Adalah halal tu. Ada halal, penggunaan tu ada lah. Baik. Oh, saya baru tahu ni tak? Tu Baru tahu banyak tentang, yelah kita fikir pasal makanan je kan? Rupanya bukan makanan pun ada juga. ada juga Okey. Saya rasa yang kedua last ataupun yang last ni. Okey. Sekejap je sembang Ustaz sebab saya galik tentang rasuah tadi sebenarnya. Okey Ustaz, setelah 8 tahun perjalanan kan, cabaran kita dah sebut, rasuah apa semua yang berlaku lah. Kalaulah diberi pilihan kan, kalau diberi pilihan yelah kita kerja bagi halal ni, kita rasa mungkin ini satu manfaat kita boleh bagi ke orang kan. Salah satu produk yang orang makan tu aku lagi audit kan. Mungkin kita dapat pahala kat situ. Kalau diberi pilihan dengan kerja yang Ustaz cerita tadi lah, 6 orang cover seluruh Pahang. Mungkin dari sudut Penat apa semua kan. Kalau dan cabaran-cabaran tadi Ustaz cerita tadi, kalau diberi pilihan, orang kata Ustaz selesa kat sini dan mungkin tak apa aku lagi 20 tahun pun aku boleh duduk sini. Ke Ustaz rasa macam bahaya soalan ni. itulah dah lah boleh keluar menukar kan. Ataupun Ustaz rasa macam
payahlah. Rasa okey. macam tak lagi lah, aku serabut lah. Bukan serabut apa, mungkin masa sebut tadi, mungkin dengan rasuahnya, mungkin dengan cabaran-cabaran saya tadi, saya rasa macam kalau diberi pilihan, aku kerja yang biasa-biasa malah melibat. Saya rasa macam mana? Pandangan-pandangan peribadi. Sejujurnya lah Ustaz seronok lah kerja dengan halal. Seronok seronok kerja halal sebab kita explore benda baru. Oh, faham. Benda yang tak semua orang tahu. Tak semua orang ambil tahu kan. Benda baru orang tak tahu tapi kita dah tahu. Maklumat baru lah. Jadi setiap hari kita berhadapan dengan permohonan yang kita belum tahu lagi. Sampai kita sampai di tempat dia tu, dia akan cerita, okey produk ni okey baru kita tahu. Rupanya nak menghasilkan benda ni daripada sumber ni macam ni. Dan benda tu pun ada dalam industri kan, tapi kita tak tahu. Contoh satu Ustaz saya nak share lah minyak diesel kita. Minyak diesel, okey. Diesel, okey. Sebelum ni saya ingat minyak diesel ni asalnya daripada sumber fosil saja kan, petroleum saja. Tapi baru-baru ni saya pergi ke FGV, rupa-rupanya minyak diesel kita tu sebenarnya dah dicampur dengan biodiesel. Oh, macam tu. Tak tahu biodiesel tu? Tak tahu. Okey, biodiesel saya pun tak tahu kat dulu Okey, kan. Ni saya pergi tu Saya baru kena tahu. cerita ke saya. Biar saya nampak cerdik sikit. Okey. Okey, apa tu? Okey. Biodiesel ni minyak sawit. Minyak sawit. Minyak sawit Okey. campur dengan diesel, dia akan jadi satu produk yang ada dalam pasaran sekarang ni. Apa produknya? Maksudnya apa jadinya? Minyak diesel dekat petrol station tu Okey. sebenarnya dah dicampur Dengan minyak sawit. dengan biodiesel. Oh, macam tu Bukanlah dia pure datang terus. Bukan keseluruhannya daripada petroleum. Kita boleh tengok label dia B10, B20, B50, B100. B tu maksudnya peratusan biodiesel dalam minyak diesel tu sendiri. Makin tinggi lah. Gitu. Dah ada pun dia orang buat kajian dan kajian tu pun dah lepas dah. Okey. Biodiesel 100% B100. B100 ni digunakan pada kereta Mazda yang baru, yang canggih tu kan, yang baru dia orang buat kajian ni 2 tahun lepas. 100% biodiesel punya minyak. Okey. Guna dalam kereta baru dan kereta tu boleh jalan macam minyak diesel biasa. Oh, gitu sah. Hasil daripada minyak sawit tadi. Bukan pasal pakai diesel. Oh, sudah naik pula harga minyak sawit apa ni. Kebetulan dengan krisis. Aha. Masa tu saya terkejut. Oh, macam tu rupanya. Maksudnya dah ada persaingan lah. Minyak diesel tu. Minyak diesel ni dah ada bersaing dengan biodiesel lah. Benda tu maksudnya dah terbukti dah pun. Minyak sawit ni boleh jadi bahan bakar Betul, juga. betul. Saya terkejut lah benda tu. Dah diguna belum ni cerita Dah ni? diguna, B10 dah diguna. Sekarang ni ke arah B20 pula. Untuk Maksudnya tambah B10 jadi ni dia paling rendah ke? Campuran dia paling rendah. betul. 10% biodiesel, Okey. 90% diesel biasa. Dicampur. Sekarang ni kat pasaran B10. Okey. okey. Dan dia sekarang ni tengah mengkaji untuk naikkan lagi. Naikkan. Tapi saya tak rasa sampai B100 sebab dia akan mengganggu ekonomi yalah Diesel tu Petronas dan sebagainya. Oh, faham. Benda tu melibatkan yalah ilmu benda besar saya. lah. Tapi kesimpulan saya cakap tadi Ustaz masih seronok lah. Ya, seronok. Kita Benda sambung baru lagi lah. 10 tahun lah. Agak bos tengok lah. Okey, baik. Last sebelum kita tutup ni, Okey. sedikit lah sama ada saya nak sebut kesimpulan lah. Ada nak cakap apa-apa pada orang luar ke, pesanan ke mungkin kan, berkaitan dengan halal ni ataupun apa saja, sila. Dalam kadar 2-3 minit. Yang pertama saya sarankan mana-mana company yang dah ada produk, dah ada perniagaan, Okey. datanglah ke bahagian halal kita ni di Jaid ni, di Pekan ni, ataupun telefonlah kita. Saya nak bagi nombor peribadi ke? Janganlah Tak, pribadi. okey. Ingat Ustaz kata hubungilah saya bukan lah. Datang kat kita, mohon si halal. Okey. Tak semestinya Muslim, non-Muslim pun boleh mohon. Boleh? Boleh mohon, tak ada masalah. Lepas tu tak semestinya orang Muslim tu dia dah halal, tak semestinya kan. Jadi dia kena mohon halal baru dia tahu spek-spek halal ni benda apa kan. Oh, faham. Tu untuk industri lah. Jadi bagi pengguna pula, pilihlah ataupun semak dulu kedai-kedai, produk-produk
pastikan produk yang tuan-tuan makan, produk makanan kedai restoran yang tuan-tuan pergi tu ada sedia halal. Saya maklah portal Halal Malaysia tu sebelum pergi supaya kita tidak terjebak dalam FOMO tadilah, takut ketinggalan kan, pergi ke tempat-tempat viral sedangkan benda tu tak ada sedia halal ataupun ada benda yang memang dimasukkan ke kan, benda-benda bahan yang tidak halal ataupun sumbernya yang tidak halal. Kita tengok fizikal, ayam je pun kan, tapi sebenarnya ayam tu bukan yang disembelih, yang dicucuk dan sebagainya kan, supplier dia tengok dia rantaian dia macam mana pula. Itu sajalah Ustaz. Saya ingat banyak-banyak cakap ke orang pening pula kan. Terima kasih banyak Ustaz Muhammad Haizat bin Hamad Sama-sama untuk episod yang keempat ni. Dan saya rasa bila Ustaz cerita panjang-panjang lebar tadi keperluan mencari yang halal tu kan. Betul. Untuk industri, untuk peniaga dia perlu dapatkan sedia halal. Untuk tuan-tuan sebagai pengguna perlu mencari yang halal. Betul Ustaz? Betul. Kita boleh jadikan tagline tu. Cantik pula punya ayat. Baik, mudah-mudahan semua yang sedang menonton episod yang keempat ni dapat manfaat bersama insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekali ni pada kali ni. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton. Boleh like, boleh share, boleh komen, boleh tulis apa saja di bawah. Kita akan baca insya-Allah dan kita akan perbaiki dari masa ke semasa. Boleh bagi tahu kawan-kawan Jaib dia dah ada podcast sendiri yang ada informasi kepada tuan-tuan apa sahaja bahagian yang ada di Jabatan Agama Islam Pahang. Wallahualam, jumpa di episod yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.